Hai, itu baru aku channel Redaya Sarito aku kah meli mano meli telur ngau aku kah meli. Okey, tengok nanti ya. Yang kecil kalau biasa orang ambil yang besar lah kalau nak makan ramai jadi. Makan berdua je. Ini dia lah kot. Ada dua kan. Dia macam ni sama je isi dia. Satu ke? 125? RM2.50. 250. Dua. Dua. Mantap. Pada korang yang nak boleh datang Okay, sekarang ni saya tak sabar dah. Bukannya tak suka makan tu kan, suka. Sebab lama tak makan kan. Jadi mengidam lah. Okay, kita sampai ke rumah. Stay tune. Ini dia. Satu untuk saya. Satu lagi untuk my wife. Mewah setengah kerja. Jadi kita mukbang dulu seorang lah. Dah. Sedap tau. Sebab lama tak makan jadi sedap lah. Sebenarnya saya tak suka pun durian. Saya suka tempoyak. Kita tahu kali ini memang craving gila bab ah. Ni harga dia satu ni. Satu ni guys. Banyak juga kan. RM25. Mahal ke murah kita tahulah. Tapi yang dalam pemikiran saya RM5 itu mungkin upah dia ni dia kopek kan. Dia bungkus selelok lagi kan. Dibawa lagi kan. Kalau dekat dusun, kalau dusun durian tu kita nak pergi tu berapa letih. Kita okey lah, lepas tu dia kopek, siap-siap buka semua elok kan. Okey lah, RM25 banyak juga kan. Sebenarnya saya tahu durian ni daripada Facebook Facebook
Apa nama dia tadi? Uh, kan tadi saya beli ayam, beli telur, lepas tu alang-alang saya pergilah ni beli durian ni. Sekejap mana tadi? Jumpa. Ini dia. Dia kata durian di 38. Nama dia Haji Abu. Dia asal Negeri Sembilan. Ni di 38 ni durian kahwin lah. Kan? Durian kahwin kampung. Okey bolas. Thank you sebab teman makan durian. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Ray Daya. Bye bye. Subscribe. 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 Subscribe.